Dari mata menusuk hati, di dalam sedetik bersemi. Sekian lamanya ku mencari. Tadi kau komplain sangat. Lapar dah sampai. Cakap je nak makan apa? Jadi kepada mereka-mereka yang nak tahu Melaka ni memang sinonim dengan asam pedas. Betul. Orang kata kat Melaka lah terkenalnya asam pedas, dan asam pedas ni terkenal lah di Melaka. Sebab itu orang Melaka ni kalau bercakap memang pedas bahasa dia. Pedas. Memang pedas. Jadi kalau tak tahan pedas, jangan makan asam pedas. Ni bila cakap pasal asam pedas ni, mericik oleh aku ni. Semua ni daripada ujung sana kedai ni berderet. Lebih 15 kedai ni semua asam pedas. Semuanya asam pedas. Kau nak ikan apa, memang boleh pilih. Sama aja, lebih kurang sama semua. Tu yang aku nak sangat. Jom. Bang, ada bang? Duduk. Jap. Kau tak cukup tinggi, dua aku letak ni. Duduk. Tinggi sikit. Asam pedas. Kau tengok. Bahasa dia mesti pedas. Pedas. Ni orang Melaka. Asam pedas? Pedas. Ikan yang paling special bang. Dari hati terus ke jiwa, di dalam sedetik ku rasa kaulah satu antara berjuang. Apa yang dahsyat ni banyak sangat ni. Tadi kalau kau perasan macam-macam jenis asam pedas. Van pula betul dahsyat van. Dua kereta. Dah boleh bawa daripada Izora. Baik. Sekarang ni depan mata bro. Kau tengok. Ikan ada, bender ada. Ini kalau keluar mesti meleleh. Kita rasa lu. Kita rasa. Nampak? Tengok color dia bro. Itu apa, ikan mari ya? Memang pedas. Tarik ya? Berasap. Tapi okey ni. Aku Patutlah bahasa dia orang pun pedas-pedas semuanya. Sebab makanan ruji dia orang asam pedas. Bukan rugi ya? Dimakan pula dengan ikan. Ikan pari, ikan kembung, macam-macam jenis ikan Cuma dengan orang aja yang dia tahu tak makan. Ikan kembung dengan ikan pari. Dengan ikan lah, tapi jenis ikan lah. Betul juga kembung. Kau tak nak pelawa aku ke nak ambil pari tu? Aku dah tak boleh nak bercakap dah. Pedas dia tadi tu. Tapi nak juga makan tu. Itu yang pelik tu. Sedap Ikan dia memang mantap. Bingo. Memang lagat. Bingo kau Nak apa? Bintang. Nikmat. Memang nikmat. Ya, nikmatnya Melaka. Anda kena datang dekat Batu Berendam ni. Ya, makan asam pedas, jangan makan batu pula. Tak ada kena-mena dengan Batu Berendam, tak ada sejarah batu tu. Tapi yang istimewanya adalah asam pedasnya. Nikmatnya Malaysia, rasakan nikmatnya. Memang nikmat. Lepas Berendam eloklah sini. Istimewa seindah mentari terbit di horizon, sinarmu mewarna